Sebab kata aku mandul balik kampung mandul. Macam tu doktor nangis. Kita macam-macam doktor. Dia tahu ke kita buat IVF ke IUI ke kita cocok sini cocok sana. Sebab kita dah masa tu kita tak redha lagi doktor. Faham. Lepas tu bila tu kita enjoy. Lepas tu kita pergi jalan pergi jalan. Tapi banyak pergi jalan lah. Pergi jalan. Jalan tu untuk healing kononnya. Kononnya jalan situ je sini tu tanya. Ada kata kan kalau kita tak ada duit nak jalan macam tak, bukan maksud jalan macam tu, pergi pantai. Okey. So dia pun bawa Syah pergi pantai hari petang-petang doktor. Bagus. Maksudnya Melaka dekat pantai. Betul doktor, memang dia selalu bawa Syah pergi pantai ke naik motor ke, just macam tu je. Bukannya perlukan keluarkan duit kata Syah. Cuma sebab kita mental kita kan perempuan, dia macam stres. Syah tak nak stres. Sebab Syah tahu Syah jenis Syah macam mudah stres. Jadi sebab kita fikir anak kan dah, sebab ada yang bila Syah balik kampung ada orang kata Syah mandul. Lagi Syah stres. Nak tahu sikit apakah ayat-ayat yang menyebabkan kita rasa, ada tak pernah orang kata-kata kan yang menyebabkan kita rasa itulah rasa down, tiba-tiba macam malas nak berusaha, ada tak? Cuba cerita sikit. Okey. Sebab Syah pernah share kan, ada tengoklah video Syah sebelum ni kan. Syah ramai sangat yang kata Syah mandul. Orang tak kata lelaki tau, dia kata perempuan. Betul? So orang stigma masyarakat kita memang macam perempuan. Maksudnya bukanlah kita nak salahkan suami kita ke isteri suami tak. Bukan, tapi maksudnya Syah stigma lah doktor. Memang perempuan je yang salah maksudnya. Tapi sebenarnya tak boleh kata suatu sebab belum rezeki. Kita macam-macam doktor. Dia tahu ke kita buat IVF ke IUI ke kita cocok sini cocok sana. Sikit-sikit tak jadi darah ni kena datang balik cocok. Maksudnya kan orang tak tahu sebab kita tak expose benda tu. Sebab kita buat dia contohnya macam tu lah. Jadi orang tak tahu. Jadi Syah buat IVF ni pun memang family tak tahu. Syah nak buat IVF, bukan buat lagi, nak buat IVF family tak tahu. Lepas tu jadi kita orang pergi cocok ni. Kalau bukan Abah Syah, Abah Syah dia kata Syah tak payahlah dia buat IVF, Abah tak suka. Sebab kebetulan time tu kakak Syah, kebetulan time tu kakak ipar Syah dia pregnant. Dia 14 tahun time tu. Wow. Tapi dia sekejap je 2 minggu je gugur. Tapi maksudnya masa dia dapat tahu tu dia bagi tahu kat Abah Syah. Dia kata dia lekat kan maksudnya kan. Lepas tu jadi Abah Syah call, tak payahlah buat IVF. Masa tu bulan 7 dah. Lepas tu Syah pun nak buat juga. Maksudnya sebab orang kata kita mandul kan. Bukan Syah nak buktikan tak. Sebab kita memang nak anak. Sebab kita manusia kena bertindak sebagai hamba lah. Kalau hamba dia sentiasa ikhtiar usaha. Kalau orang yang sentiasa ke atas, dia tak akan ikhtiar usaha dah. Betul. Syah bukan nak buktikan aku ni boleh mengandung ke tak. Bukan Syah bukan nak buktikan apa-apa. Kita nak ikhtiar. Maksudnya kita nak benda tu kan. Jadi Syah kata kat Abah macam biarlah Abah nak buat macam tu sebab dia tahu, dia cerita kan IVF ni sakit kena cocok sekian. Jadi ayah kan buat kan dia dengar anak dia macam tu, dia sedih lah. Sebab tu dia stop buat IVF tu. Tapi Syah dengan Syafiq tak apa, aku nak buat juga. Sebab mindset ni macam sebab kata aku mandul balik kampung mandul. Macam tu doktor nangis. Syah kata kalau setiap kali raya Syah tak nak balik. Tapi bagusnya Syah, sebab walaupun orang kecam macam tu, tapi Syah still ikhtiar usaha. Maknanya fighter lah, jiwa fighter tu. Sebab ada orang kalau kena kecam, dia biarlah tak payah buat apalah macam tu kan. Bukan bagi orang kan kata macam alah baru 7 tahun. Ada yang kata macam tu doktor, alah baru 7 tahun aku yang sia-sia tak. Kita lain-lain, mindset kita lain-lain. Macam Syah, sebab Syah memang nak anak dengan husband Syah. Kita orang dah kenal lama, dah dulu lagi sebelum kahwin 7 tahun, lepas tu 6 tahun. Dia dekat 13 tahun, 14 tahun dah kita kenal. So maksudnya kita memang nak baby lah. Doktor kan sono, pasal ada saudara Syah pun ramai. Jadi kita suka baby. Bila dia datang kan, Syah balik kampung. Kampung Syah tak bagi tahu lah kampung belah suami ke belah Syah kan. Bagi tahu bila mu tak boleh mengandung ke? Semua mandul ke? Suara Syah menangis, malah sebilik Syah menangis. Syah kata, tahu ke kita buat sekian ni. Syah kata macam tu lah. Takkan kita nak cerita aku pergi buat ni, pergi buat ni kan. Habis beratur-ratur apa semua kan. Lepas tu memang Syah menangis doktor. Kalau yelah para TTC tahulah kan, kalau belum rezeki tu memang dia akan menangis benda tu. Dia akan usaha tapi faham. Tapi jangan stop lah. Kalau boleh jangan stop. Sebab tu lah advertisement tak pernah stop. Dulu kan
Ada orang kata Syah, sebab dia jual lah ni. Dia nak menjual produk lah ni. Dia kata tu. Tak, sebab Syah memang minum. Sebab bagi Syah macam ni. Sebab macam Syah ni malas nak beli banyak-banyak ubat. Pil kan doktor. And then satu lagi kenyang. Syah kan makan lewat tengah hari tu. So Syah minum sesuai ni pagi tu sampai tengah hari kenyang. Itu je sebenarnya. Jadi dah jimat kat situ. Tak payah masak. Breakfast dah Semua jimat. ada. Semua ada nanti kan. Lepas tu last kali Syah sebab tu Syah minum semua perisa lah kan. Kita try semua perisa. Lepas tu tapi suka ni coklat Syah kata. Lepas tu minum je lah, tak apalah. Kalau balik kampung pun Syah minum. Syah kata macam ni, aku nak tunjuk je aku minum apa aku makan ni. Tengok ubat aku ni. Syah kata masa tu kita emosi kita doktor. Lepas tu suami lah yang macam Syafiq lah selalu kata dah ya ikut lah. Tapi kita ni perempuan doktor memang nangis lah. Macam dia tengok lah kalau anak dia contoh ni mulut kita, maksudkan bukan mulut kita, maksudnya kita nak marah tapi tak ada masuk apa-apa. Maksudnya tapi lepas tu minta maaf makcik tu. Tapi dia tak tahu maaf apa. Dia kata minta maaf cik tak apa. Macam tu lah. Tapi lepas tu kena kerjasama. Satu lagi kerjasama doktor. Kalau contoh suami, kalau satu lagi dia kata kita mandul. Lepas tu kerjasama suami. Kalau suami dia tak bagi kerjasama pun tak boleh juga. Pergi check. Betul. Yang tak tahu suami kita okey ke tak okey kan. Kita mungkin okey tapi suami kita pergi check. Kerjasama suami lah. Ada suami tak nak pergi kan. Betul. Sebab dia rasa okey lah tu kan. Dia jangan okey tapi dia mungkin dia sendiri rasa takut nak tahu. Betul-betul takut kan nak tu kan. Tapi tak apalah, hadap ni perempuan. Kalau contoh kata mandul pun hadap je lah. Tapi kita tahu tak kita okey je. Lepas tu rezeki je belum. Cuma jangan stop lah. Makan apa-apa supplement jangan stop. Betul. Apa-apa selagi lah. tak mudarat kan, why not kan. Saya kita tak tahu bila. Tadi kan Syah kata sepanjang itu yang memang ada lendewai tu ada cuba rezeki. Belum rezeki. Bila dah redor tu baru rezeki. Sebab bila kan, dah kurang stres kan kita selalu tengok video doktor kan. Tengok okey doktor kata macam ni kan. Terus kita nak buat video. Jadi kita tengok video doktor. Aku dah buat semua ni. Ada lendewai. Lepas tu check OPK pun naik dah berlain doktor. Tapi belum rezeki. Betul. So kalau sampai tak tahu lagi, Syah dulu sebelum bersalin selamat melahirkan, salah seorang pengguna FT dan juga penjual FT yang aktif. Itulah. Saya ada je affiliate. Ada kat ada. Panjang 4 tahun tu kan Syah menjual FT juga. Tapi orang lain ada tak macam customer Syah yang hamil dulu? Gantung. Ada. Ramai. Apa perasaan Syah waktu tu? Nak tahu perasaan. Okey, nak tahu perasaan lah. Okey, Syah mula Syah bagi tahu. Bila pregnant tu Syah akan bagi tahu kat suami, Syah bagi tahu kat Syafiq. Tengok customer ni berjaya hamil, kita belum lagi. Syah dia betul. Tapi kita belum lagi. Dia selalu tak apa, minum je lah, tak apa. Tu rezeki dia, rezeki awal. Kita lepas ni dia kata macam tu. Tapi tak tahu bila. Tu tak tahu bila. Tapi maksudnya kita percayalah. Maksudnya dia ada rezeki. So sebabnya Syah akan tanya dia customer tu, okey memang dengan FT je ke? Dia akan bagi tahu memang FT je. Cuma dia cepat lambat lah. Dia cepat lambat. Macam Syah mungkin lambat sikit dengan orang lain. Dia customer tu minum dah ada yang 30 botol kan. Umur 41 ke macam tu. 41. Ada yang latest umur 43. Apa ingat tak yang ada aku tak ingat. Tapi yang Syah ingat lah, yang customer Syah umur 41, umur 30 botol tu macam tu lah. Dia nak menopause lah dia kata. Sebab dia pergi check kan, boleh check doktor kan. Dia punya stress. Stress dia kan level. Dan dia lekat. Yang tak lepas punya lah. Tapi Syah masa tu Syah belum lekat lagi. Tu yang Syah macam excited lah benda tu. Jadi tak putus asa tu. Syah memang tak putus asa sebab memang kita nak kan. Syah memang tak putus asa sebab Syah memang nak tu. Belum lagi lah Syah kata kat Asma, kat Syafiq, tak payahlah ikhtiar tak pernah lagi. Sebab memang Syah nak. Sebab tu Syah nak buat IVF tu. Takkanlah sampai IVF doktor kan. Takkan kita nak stop tengah jalan dah buat kan maksudnya kan. So bagi Syah rezeki masing-masing lah. Dia cepat dia lambat doktor. So minum je lah. Tapi saya rasa itulah bagusnya sebab Syah ni salah satu, saya pun amazed dengan dia sebab dia dalam satu grup WhatsApp dengan saya juga adalah kan. So ada antara orang kuat juga antara banyak-banyak aging yang kadang ada yang mengandung dulu tapi Syah belum lagi waktu tu. Tapi
Saya rasa lah sebab Syah sebar kebaikan kat orang lain dapat juga kebaikan. Dalam masa sama, bila orang tu share kebaikan dia, contohnya dia berjaya hamil, tapi dia sebenarnya memberi semangat kepada Syah juga untuk dia hamil, terus kepada perjuangan beliau. So itulah. Alhamdulillah. So sabar je lah. Sabar. Kunci dia sabar, doktor. Betul-betul. Lepas tu kalau contoh satu lagi suami isteri lah, kalau boleh pergi check. Kan doktor kan selalu kan. So kita tak tahu kan, kita minum ni, minum tu, tapi kita tak tahu sebenarnya kita ada masalah apa kan. So kalau kita tak ada masalah, teruskan je lah. So kena check. Universiti tambahan saja, tapi still nak kena tahu kos dulu punca dia kan. Masa UPT positif tu, mula-mula perasaan tu harus berhemat. Tanya dia. Dia melompat ke atas ke, melompat kijang ke dia? Macam masa test tu waktu pagi kan. Tu pagi. Memang tak tidur lah. Tak tidur tu. Dia tadi nak gambarkan perasaan dia, gembira semua bercampur lah. Lepas tu siapa orang yang first bagi tahu UPT positif tu, bagi tahu kat siapa? Mama. Bagi tahu kat mama. Memang macam bagi tahu mama macam betul ke? Lepas tu tak cari, lepas tu adik-adik Syam semua baru tahu. Alhamdulillah. Tapi dekat public tak bagi tahu lagi kan? Belum lagi. Sebabnya mama kata biar kuat dulu kan. Biar kuat dulu. Lepas tu bila check and then dah tahu. Rumah pula tingkat 3. Memang tak turun. Memang tak turun. Sebab berapa lama tak turun? 4 bulan. Kali 5 bulan Dia jadi Rapunzel ni. Rapunzel. Lay down your head. tak lagi. 4 bulan tu dia alahan pula. Alahan. Lepas tu drive kereta setahun dah tu. Tak drive kereta. Tak drive kereta. Syah boleh je drive, dia tak bagi. Okay. So kalau nak jaga lah kan lah, kita sama ni, kita dah tunggu tu je tahu. Kita dekat je. Memang tak pergi jalan mana-mana, balik kampung pun. Masa 5 bulan ke 6 bulan baru balik kampung. Lepas tu balik-balik tengok perut dah besar. Sebabnya Syafi dah kata tak payah kita pergi mana-mana, jangan drive. Nak pergi mana-mana ikut dia. Rasanya dia kena, dia je driver. Aku pun tak boleh. Menyapu tak boleh. Aku tak bagi. Bestnya. Jadi lain semua. Datang katil je. Best. Tak. Sama ke? Sama dengan lagi ke tak apa nanti dulu. Itu yang Syah kata. Lepas tu kan lepas beranak pun dia jaga kan. Dia kata kalau mengandung lagi, dia kata tak apa, dia jaga. Kena mengandung setiap tahun lah macam ni. Boleh. InsyaAllah lah. So siapa yang kata, siapa yang entahlah bag tu kan, bag tu potik kan, topi kan. Apa? Kalau boleh, siapa yang kata yang mandul tu kan. Abaikan je. Dia angin lalu. Abaikan je. Pahala dia kita yang dapat. Kan? Syukur dulu orang yang asalkan suami yang support. Kan? Kalau suami yang selalu support kita, lepas tu suami yang macam, janganlah suami pula yang marah. Kalau kita, kan biasanya kita menangis kan ada yang suami tak suka kita menangis. Patutnya suami pujuk ataupun biar je. Biar je. Abaikan. Ada emosi perempuan. Dia dari semua, baru kita start masuk. Alhamdulillah, dapatlah dia ni. Alhamdulillah. Masa mengandung, ada minum susu mengandung ke? Syah minum Fati Mama. Minum Fati Mama juga. Tapi masa mula-mula tu yang coklat. Lepas tu strawberry. Tapi Syah sampai 7 bulan tu. Lepas 8-9 bulan tu Syah tak boleh minum. Syah sakit kepala. Tak tahu. Bukan yang maksudnya Syah tak boleh nak minum apa-apa susu. Memang Syah cubalah. Baby dah besar tu kan. Masa lahir berapa minggu? 40 minggu 3 hari. Lebih 3 hari. Berat 3 kilo. Okey lah. Normal. Normal lah. Normal. Itulah. Tu yang macam Syah start 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan Syah dah stop minum. Dah stop minum. Dah cuba sifat tak ada masalah. Ya ke? Sebab yang bukan penting HP lah, kena cantik. Tapi HP okey. Cantik, alhamdulillah. Itulah sebab Syah minum sebab nak HB cantik. Hari tu HB Syah rendah. Tu yang Syah minum susu Fati Mama doktor. Masa tu boleh terima lagi. Lepas tu tak boleh terima. Dia macam sakit kepala. Semua susu. Semua susu. Doktor suruh minum yang apa? Susu plus susu ni. Syah belilah. Try lah tak jadi. Tak boleh. Jadi Syah stop je lah makan ubat hospital je. Itu tak boleh. Ikut mungkin sebab kenaikan berat badan menadak waktu tu. Sebab dah besar sangat baby. Tapi Syah makan je lah kan. Sebelum tu tak boleh makan. Sebab tu Syah minum susu. Boleh terima susu. Tapi bila dah ada susu tak boleh terima, apa tak boleh terima, Syah terlebih. Alhamdulillah. Lepas tu dapat boleh ni. Itulah. Dan ni.